Oh, dia yang mula vlog aku guys. Okay, sama. Okay, teruskan. Hi guys. Hi and Assalamualaikum guys. So, itu ni. Hari ni kita nak pergi mana? Okay, today we are going to Putrajaya. Yang kat depan pun. Okay, our first destination, kita akan pergi makan dulu. Dan sekarang cuaca sekarang tengok macam pagi tau, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya dah pukul 6.54 dah sekarang, dah masuk 5.4. So that's why lah cuaca dia macam pagi tapi sebenarnya tak. Kita akan pergi makan dulu. So, Eta sampai dalam pukul 8.11 Lepas kita boleh makan. So, hari ni Dini agak penat. So, macam dia nak tidur. So, kita punya driver hari ni ialah Watif. Watif Nalisa binti Hassan. Wah, panjang lah nama dia. Sebut nama pendek je boleh. Kena perkenalkan nama ke? Tak ya kot, dah banyak kali kot perkenalkan. First time masuk. Sabar. Hai, Siapa nama awak? Kairin. Aidarang. Masa. Babysitter kita orang. But this I have to join. Yeah. Because this is memory. I'm Iziani. So maybe untuk vlog kali ni aku akan banyak bercakap je. Mungkin akan dengar suara aku je. Iyalah lagi banyak bercakap daripada aku. Sebab kadang-kadang dia akan pas je kat saya. Sebenarnya banyak lagi nak cakap tapi lebih cantik bila dah sampai tempatnya baru cakap okay kita dah sampai tempat makan. Macam tu lah. Hai gang. Hari ni Tidur dah. barai weh. Tapi kita ada driver. Ini guys. Dulu driver lain. Sekarang lain. Aduh. Kita akan pergi makan dulu gang. Betul kita nak pergi mengayuh basikal. Ya. Tiba. So guys, kita orang dah sampai IA. Inilah dia. Dia macam ada basikal macam tu. Okay. Ya. Apa nama kereta tu? Kereta kapal. Weh, ada kucing tidur. Kau sedap tidur bro. Oi. Kita kacau dia tidur. Sorry lah, tapi dia comel sangat. Siapa suruh comel sangat? Ya. Sekarang kita nak pergi makan toyek. Ni kot kedai makannya, I don't know. Okay, in case tadi tak jelas, ni Dini. Ni Kairin. Ini Awatif. Ini Iziani. Saya Mumtaz. Hai, sekarang ni kita orang dah sampai kat Putrajaya and first stop kita orang akan makan dulu. Kita orang makan dekat mana? Sekejap. Terbalikkan. Sawadi. Lepas tu nampak tak tu yang belakang tu? Okay, yang lampu-lampu tu kan macam basikal. So lepas after makan ni kita orang akan main. And then sini ialah Masjid Putrajaya. Dekat kawasan Nampak tak? Dekat sana. Okay, situ. Okay, sekarang dah pukul 8.34 malam. Kita orang iyalah. Ya, Isim tak akan ada banyak stop lah. Takutlah dia buat U-turn terbalik. Diorang memang akan all out lah. So, tu je. Diorang kata diorang nak naik tu. Tapi nampak macam tak kukuh. So, kita akan tengok apa yang kukuh untuk kita orang berlima. So, yeah. A few moments later. Are you ready guys? Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng. Weh, aku pun scary tau. Nak mana dulu? Kiri-kiri? Kiri-kiri. Cantiknya Putrajaya. Tiba. Alah, masih kat situ. Lagi pusing. Okey. Dekat depan ni
tu nampak berkeso. Mana? Weh. Berkeso geng. Bunyi kuat. Bunyi laju. Dia bunyi dulu lah baru ni. Ni lah laju sikit lah. Maybe ni turun bukit sikit kot. Okey tu jabatan. Adis tak pernah berhenti Pernah je break tapi tak pernah pula sampai dah. tapi dah 30 minit ni sampai dah tu start. Kan? So kena bagi laluan ni. Asal macam takut tu. Tiba lah. Dia nak naik pedal kan? Patutlah. Keluar seluruh tenaga. Ambil gambar biasa dulu. Screenshot nanti. Nanti screenshot. Oh, itu tak boleh panjangkan Tak boleh. Oh, baru tahu. Satu, dua, tiga. One eternity later. So guys, sekarang ni kita tengah dekat lorong belakang. Saya tak ingat apa nama dia. Tapi nama dia lorong belakang lah. Kairin, apa nama benda alam ni tadi? Lorong belakang. Lorong belakang. Oh my god, so many cute things. Komelnya. Oh my god. Kena ambil masa yang lama ni. Ya doh, dia tak boleh rush. Weh, cantik gila. Oh my god. Weh, cantik Lelaki dia paling pilih dia punya chance dia. Dia paling pilih tiga. Wanted tengah pilih. Oh my god, so cantik. Macam overwhelmed lah sebab terlalu banyak benda menarik.
macam sedap sangat. Tapi macam sedap. Oh, beli nama apa? Ada Oyen. Ingat Oyen lagi satu tak ingat apa. Sebab saya ingat Oyen tu sebab Oyen tu comel. Berapa ringgit? RM109. Lepas tu dia kata kalau awak ambil dua, saya bagi 15. Oh, saya macam abang jangan menghasut saya bang. RM3 off. Ini steak. A few moments later. Okay, sekarang ni kat apartment ni dia ada 2 bilik. So, kita akan tengok kita nak tengok ruang tamu dulu ataupun ni. Sini. Tapi dalam ni tengah serabut, okey. Ni dia ada bagi meja. And then kita tengok ruang tamu sekali dapur. Okey, kalau kita dapur dia ada bagi bilik ais juga. Oh wah. Jadi biasa dah tempat masak-masak. Okay, aku review bilik lah. Kau review luar, aku review bilik, okey? Okey, ni masak-masak semua. Ini boleh kita tengok ke dalam. Okey, kosong. Just kabinet. Tandas. Kosong. Oh, ini tandas. Oh, tersorok ya. Buka lampu. Bukan lampu tu sana. So, this ada. Oh, ada washing machine. Yeah. And then toilet ni dia ada tempat shower dan tempat menarik. Ya. So dia connect dengan room lah, tapi Kita- nanti orang lain akan Ya. Tengok bilik lagi satu. Ni. Oh, okay. Ada balkon kita ni ada juga meja makan yang dia beri. And then, okay, mari kita ke ruang tamu. Okay, kita ada sofa. Cantiknya. And then kita ada TV, ada aircon juga. Aircon nak on ke belum? okay, baru je on. And then Lampu. dia bagi game juga. Oh, ada game. estetik tak buka. game. Barulah estetik. Lepas tu mari kita ke balkon ni. Sini. Ada balkon. Ada balcony ke? Aduh, fake hopes Sorry siot. guys, I tak ada balkoni. Ya, sedih je. Kita boleh nampak. Ada view ke? Ada view ke? Tak cantik sangat lah, tapi sana boleh. Tu nampak tu. Maybe ada swimming pool kot. Ada Ada. Sofa tak ada nampak. Tak ada nak mandi kan? Tak ada lah mana-mana. Okay. Esok pagi buta nak keluar. Okay. So sekarang ni kita akan pergi ke bilik. Jom. Ni bilik yang pertama. So macam kalau korang masuk je daripada pintu, kita akan dapat masuk ke bilik yang pertama. Bilik pertama ni kita ada aircon, ada satu katil dan ada katil lah kat bawah ni. Bolehlah dua orang. Bolehlah dua orang kan tidur kat sini. Ada aircon. Lepas tu ada meja belajar juga. Ada cermin. No, bukan meja belajar lah, meja makeup. Meja makeup. Dia delay sikit sebab nak tunjuk aircon, nak tunjuk ni. Cepat sangat transition dia. Sini. Besar weh wardrobe dia. Okay. Wardrobe dia besar. Oh, ada katil lagi satu ah. Oh, boleh ada kat luar? Tapi tak ada cadar. Foto sikit. Oh, bantal pun ada. Cadar kot bawah tu. Oh, nice ni lah. cadar dia. Boleh tidur luar seorang. Ni lah, ni tapi dah. apa nak Satu, tidur? dua, Ah, tiga, ni. empat. Saya tidur Sofa. luar. Mati tak nak satu katil. Saya nak tidur sofa. Okey, jom review bilik yang kedua. Apa ni? Game ke? Yang kedua ni kita ada saya rasa ni master bedroom lah kan untuk rumah ni master bedroom. Okay, kita ada katil queen. Lepas tu ni view, wow, so cantik. Okay. Kita tengok view yang tak nampak sangat. Oh, iron board. Jadi sebelah. Oh, banyaknya tuala. Oh, ni lah ada cadar. Boleh lah tidur orang tamu. Boleh. Nice lah rumah ni baik tu. Dia boleh tidur 6 orang. Oh, pasal ada cermin. Salah. Nak tengok. Okay, ni ada tu. Ni boleh review ni dulu. Ni ada ampayan. Okay. Lepas gosok baju ke nak gantung apa nama dia? Okay, kan dah habis review. Ada apa nama dia? Telekong. Ya. Kati lah korang nak gantung apa kan? Ni bukan rumah aku. Lepas tu ada Sama lah. tengok Lepas tu dia connecting toilet dengan yang tadi yang Iziani tunjuk tu. Dapur. Kita akan boleh terus jumpa dapur. Dapur? Okay. Okay. Tadi dia dapur. Okay, I see. Ni dapur. Oh my god. Okay dah tu je guys. Kita orang nak rehat. Woo. Oh, sorry. So hari ni saya akan unboxing. Dia cakap dalam bahasa Arab. Jangan. So sebenarnya kita ada penonton lagi 2 orang. Buat bunyi sikit. Tu penonton saya. Janji ada. Ya. Jom kita unboxing. Korang ceritakan apa benda dalam ni. Tripod. Oh, Okay. Apa is a tripod? Something related to our trip. ya. Tak related lah guys. Minta maaf guys. Montigo.
Visual je. By the reflection, by the expression. Like korang teka tripod confirm Kompon 3. Ha. Okay. Tapi dah ada tripod. Saya dah beli tripod lah. Apa benda berkaitan DJI tu? Bukan. Kau sama tengok. Sebab dia tengok aku. Tak surprise. Tak boleh surprise. Tak pandai. Is it? Berapa weh kau beli? Buka ada colour. Aku ingatkan kau belum beli lagi yang kau Baik. cakap tu. Ini bukan saya beli sendiri. Ada orang bagi. Ya. Hadiah. That's why bukan daripada kau. Faham tak? Maksudnya beli daripada Kau tak kecil hati kena beli. Yeah, kena mention. Beli time promo ni sebab apa Shopee boleh lagi murah. Tu dekat live Pinyang. Dapat Dekat live dia je weh dapat murah. Aku tengok live orang lain tak Ni kan dapat. harga saya 74 5. Tapi ni medium. Warna biru. Love. So sebenarnya kau nak suruh aku yang brave lah ni? Tak. Kalau aku nak tolong boleh juga. Boleh je, cepatlah kita pergi esok. My first Montego I guys. tak dapat kabel, kena Miss Wee. Tengok buka ni. Buka bawah lah. Okay, Akak ada tolong. pengalaman. So buka kat bawah ni kalau tak nak guna yang atas ni. Dengan tu tips. Kalau sayang kotak dia. Kalau tak nak Ni beli siapa nak beli Motigo? Ya. Okay gang, siapa nak beli Motigo boleh beli dekat saya. Saya tak charge apa-apa pun. Seikhlas hati. Ya. Nanti boleh tinggalkan Oh, kontak kau. comelnya warna dia. Like baby blue. Kau kan suka warna biru? Ya. Ni comelnya warna dia. Accessory. Cantik. Terima kasih kepada pemberi. Bukan saya lah. Bukan lah. Bukan saya lah. Okay, dah. My first Montego dah Love, nanti saya engravingkan untuk awak. Oh, nanti nak beli dia punya ni juga. Boot. Ya. Dah, bye. Okay, bye. Ramai yang baik. The next day. Okay guys, hari ni sekarang kita tengah melas tahap Liberty Town. So nak tunjuk resepi yang depan. Dia macam kita kan macam panas kan. So kita celup dekat dalam telur. Okay, so telur ni dia macam matikan rasa panas. And then kita celup kat dalam sos sukia, sos baby kita yang paling sedap di dunia. Resepi by Dini. Resepi dari saya turun temurun. Lepas tu kita makan. Confirm tak panas? Tak panas. Makan panas. Hai. Belum. By the way, kita orang kat BBQ Town. Okay. A few moments later. Cantik gila lighting. Wow. Alah, aku bahagia untuk kumpul dengan Oh, saya pernah nampak ni. Ni lah yang selalu orang main kad tu. Oh, RM3 je. Taklah mahal. Weh, comel. Beli. Sana, aku nak beli yang kecil. Dah, jom. Let's go. Memang dah ada hasil dah. Dini membeli guys. propaganda.
weh. Comelnya. Kau nampak first video? Mau pusen? Tapi tu fake. Dini beli apa? Kitchen. Smiski punya macam kitchen. Okay, sekarang ni kita orang baru je lepas keluar daripada IOI Mall. Oh, dia bayang saya. Okay, ni kita orang on the way ke Tamarin. Tamarin ni nama dia. Untuk ambil gambar and then duduk-duduk kafe untuk saja bual-bual kan. Bual-bual. Takkan cakap bergosip-gosip. So jumpa di sana lah. Okay, saya nak cerita hari ni kita orang pergi IOI. Lama juga ya. Boleh buat hall. Kita akan buat hal ke apa? Kita akan buat hal. Sebelum kita buka ni. Oh, nak bohong. So tak bolehlah cakap sekarang pasal apa yang kita orang beli. So tu je. Masih lagi dengan orang yang sama dengan semalam. Tak ada perbezaan. Tak. Okay, hari ni Dini sebagai driver kita. Driver kita je. Pak supir. Pak supir. Yeah. Mak supir lah. Dan co-supir kita ialah Awati. supir. So masih dengar orang yang sama lagi. Okay, bye-bye. So kita orang dah sampai ke Tamarin Square. Betul ke ada square kan? Tamarin Square. Okay. Ada court pickleball guys kat sini. Budak pun dah start main pickleball. Oh, ada orang shoot konvo. Sekarang ni kita nak pergi kedai Khairin. Ya. Kedai Ren Baju. Sebab kedai tu tutup pukul 6. So lebih kurang 1 jam lagi. Ya. So kena terus pergi kedai tu. Let's go guys. Pandang belakang guys. Okay guys, so today I bought this Miski strap accessories, cost me RM35. Dia propaganda I falling for. Macam aku swipe je tanpa fikir apa-apa. Lepas tu aku keluar aku tanya kawan-kawan aku, membazir tak? Macam tu. Satu kawan ni cakap tak membazir. Tak membazir. Beli dulu baru fikir. Ya, beli dulu menyesal juga. Yes. Okay, so sekarang kita nak unboxing. Okay. Ini muka dia. Comel. Kan? Okay. Bukan Smiski. This one. Oh, patutlah dia nampak macam ni supaya dia fokus. Fokus ke tak? Are you sure? Tak lah. Sekarang kita nak buka. Macam nak buka? Aku jangan tanya kita orang. Tak. Apa nama? Okay, lepas tu which one do you want? Tak random. Dia random. Macam blind box lah. Oh, I hope dapat yang ini lah, yang ni. Mana? Ya? Ini. Tak nampak? Ini. Oh my god. Ini. Manjok ini. Nak yang ni. Nampak tak? Kecil sangat. Biasa 60 tau dia. Ke dia akan mengembar? Lebih lah. Aku dapat you dapat apa yang you dapat. Dia macam bukan yang terkejut sebab kecil kan. Tak lah. Smiski. Weh, dapat weh apa yang aku nak. Maksudnya GPA aku masuk hari sendiri. Okay lah, dapat lah ni. Sekejap, tak nampak lah. Dia fokus dekat kau. Cuba kau keluar dari kamera. So dapat lah. Thank you. Saja. So Izian ni dah bersama sirap Bandungnya. Matching. Ya. Mumtaz.
tengah control the camera. Ya, takut tak? And then Kairin minum teh ais. Kita minum apa, Mubatib? Soda. 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 What your soda? Ayah apa soda? Soda lime lemon tea. Whiskey. Peach tea. So that's all from us. Paling nak balik? Ya, balik rumah Dini lah tapi bukan balik Jason. Balik Jason jangan geng. Okay dah. The next day. Okay, this is my first time beli air caji. Ni I beli regular je sebab takut tak kena dengan tekak kita. Kita beli Tekak orang Perak. dah Hong Pao milk tea. Okay, so sabar, kita nak kena buka straw dulu. Taste test. Ni apa? Straw ke? Ya. Straw dia pelik tau. Supaya tak cepat. Ya. Weh, dia ada 3 weh. Hello je. Okay, ni memang betul-betul first time ya. Dia kena ada kertas kat situ. Kena cocok kan? Nampak sangat first time. Ya Allah, dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak stick je. Macam ni kalau takut tak sedap takut terjujur lah. Mahal. Weh, caji quite pricey lah. RM15 tu aku boleh dapat set C yang gepuk. Okey lah, kena dengan tekak. Okay, Okey, sedap. baik. Alhamdulillah. Sedap. Alhamdulillah. Dia memang suruh menikmati memang susah nak sedut Ya. Lambat Orang habis. Cina kan memang suka tea, so that's why dia buat straw dia ni. No wonder lah orang yang minum caji aku rasa daripada pagi sampai malam lah dia pegang je air tu. Sebab macam ni. Okey, dah tahu reason dia, nak rasa. Tak suka milk tea. Nak rasa? Kairin? Boleh. Okay, nak rasa. How do you rate? Saya rasa laksang. Perberat je sabar. Okey. Ini punya lapsang saujong. Lagi orang Cina Black Malay. Okay, so dia macam sedap. Oh, dah rasa? Okey. Dah. Oh, dia tak tutup rapat pula ni. Ni Amatip punya. Sebab Amatip it gives me a very nice impression tadi. Oh, rasa black betul lah. I nak Ni, confirm. yang Dini punya. Yang tu peach tea, dia tak rasa manis sangat. Oh, wangi. Wangi Ha. Sekejap nak rasa Dini punya. Semua air lah aku rasa. Okey. Dini Punya punya. lapsang. No, ni Wati punya white peach oolong milk tea. Jika orang tak suka. Rasa wangi. Memang rasa peach tu yang rasa wangi punya. Ni wangi juga. Tak rasa dia ni punya. Tu Dini punya. Okay, I think if kalau nak minum caji lagi akan order yang ni je kot. Apa? Daun pau. Daun pau. Daun Dia Hong Pao. rasa teh ais. Okay lah, puas hati lah. Okay lah, at least tak menyesal lah untuk first time beli. Ni kalau tak nak makan. Okay. So guys, saya forever Zeus girl. Butter cream latte on top. Butter cream latte with coffee shot. Bye bye.